Aku balik lewat malam itu, hampir pukul 1 pagi. Jalan lama, 2 lorong, lampu jalan jarang-jarang. Biasanya aku elak. Tapi malam itu aku terlalu penat. Hujan baru berhenti. Jalan masih basah. Wiper kereta bergerak perlahan. Beberapa kilometer sebelum simpang besar, aku nampak seseorang berdiri di tepi jalan. Seorang lelaki, baju gelap, kepala tunduk, tak bergerak. Aku perlahankan kereta. Naluri aku kata jangan berhenti. Tapi aku tetap tekan brek sedikit. Bila lampu tinggi menyuluh, aku perasan satu benda yang buat tangan aku sejuk. Kakinya tak sentuh tanah. Bukan terapung, cuma bayangnya tak kena jalan. Aku terus tekan minyak. Cermin sisi aku tunjukkan dia berpusing menghadap kereta aku. Kepala terangkat perlahan. Tak nampak muka. Beberapa minit kemudian, telefon aku berbunyi. Panggilan masuk. Nombor tak dikenali. Aku tak angkat. Telefon bergetar lagi. Kali ini mesej. Kenapa tak berhenti? Jantung aku berdegup laju. Aku pandang jalan, tangan kemas di streng. Mesej kedua masuk. Aku dah lama tunggu. Radio kereta tiba-tiba berbunyi sendiri. Bunyi statik. Kemudian suara perlahan berbisik. Bercampur gangguan. Saya jangan pandang belakang. Aku pegang stereng kuat-kuat. Aku tak pusing. Aku tahu kalau aku pandang cermin belakang, aku akan nampak sesuatu yang aku tak nak nampak. Lampu jalan seterusnya menyala. Suasana jadi sedikit terang. Radio kembali senyap. Telefon berhenti bergetar. Aku sampai simpang besar dan masuk lebuh raya. Nafas aku masih laju. Bila aku sampai rumah, aku terus kunci pintu kereta. Baru aku berani buka telefon. Panggilan tadi tiada. Mesej tadi tiada. Seolah-olah tak pernah berlaku. Cuma satu benda yang buat aku terduduk dalam kereta lama. Di cermin belakang, ada kesan tapak tangan basah. Dari luar, sejak malam itu, aku tak pernah guna jalan lama itu lagi. Dan setiap kali aku nampak orang berdiri di tepi jalan waktu malam, aku tak perlahankan kereta. Aku terus pandang depan.